Hello guys, Assalamualaikum. Morning. Okay, hari ni hari Ahad, 22 hari bulan 6 2025. Okay, aku rasa ada yang tahu lah event apa yang aku join pagi ni. Mak nampak semua kalang kabut semua. And now pukul 5.30 pagi. Semua kalang kabut lah. Okay, event pagi ni aku join Powerman Malaysia 2025. Aku join kategori shot lah. Tapi sekarang aku tinggal botol air weh. Aduh, aku kena kalang kabut pergi. Dah settle semua dah. Aku dah pump tayar semua. Tapi botol air pula tu kena ambil. Tak balik lagi. Alamak, insyaAllah sampai kot kan 5.30. Dia tutup pukul 6. Aduh ya Allah. Sabar. Aku dah prepare dah ngam-ngam lah. Lepas ni nak terus siap nak pergi solat tapi botol air pula. Aduh, botol air kena ada kat air kat basikal. Tak jahanam lagi pakai basikal. Okay, pagi ni aku join kategori shot lah. Aku cakap tadi, aku kategori shot ni dia lari 5km, dia kayul 30km dan lari balik 5km. Dia ada dua kategori. Satu lagi klasik 60, 10, 60, 30. 10, 60, 10, 30 pula. Itu aku nak join lah dulu. Mula-mula aku join event Powerman. Okay, aku sampai tempat parking lah. Cari ambil aku yang botol air dulu, tu berlari balik kat sana. Alamak, tak boleh sempat kot. Itulah kalang kabut Okay, sebenarnya dah settle semua. Harap semua hari ni okey lah. Sebab semalam aku dah letak basikal semua dah okey tadi. Dah check okey tadi. Pagi tadi lah aku check semua okey. Tak apa-apa lah. So satu je sekarang assignment aku, ambil botol air, letak kat basikal. Kalau tak jahanam aku lagi. Sekali basikal lagi sampai kereta lah. Okay guys, nanti aku update lagi lah lepas solat lah. Aku lepas ni nak solat dulu. Ni kat masjid ni lah parking kereta. Kalang kabut lah. Mengah nervous. Okay, gerak dulu. Nanti aku update lagi. Ciao. Penat tu.
jauh weh. Basikal aku. Ya. Allah. Ya. Sakit pakai kaki pakai klip tadi. Kasut ni. Aduh. Okay, thanks. Sorry. Thanks. Alamak, tak masuk lah clean. Okay. Let's go. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi besar. Mistake. Kaya basikal lah. Ini. Aku nak makan pun tak lalu weh. Nak sangat ni. Ketibat kat apa. Okey.
Hai, bukit lagi. Oi, laju. Weh, okey ke weh? Garam. Harga syok. Rekod ni. Tak. Sampai. Alhamdulillah. Sampai weh. Ada okey lah. Sebab aku tekan tadi ni. Kayu ni. I drove the whole time, but that's okay. Hari kedua. You fell asleep in my car.
Boleh lah. Say. Kau ada yang slow. You Baik, minum dulu lah. Nak muntah ni. Alright. Thanks. Okay. Okay lah, medal adalah berubah sikit betul lepas. Aduh. Ambil makan lah, ambil makan. Oh Brian. Tak ada orang nak ambil gambar. Selfie kamera. Alamak, dia nak bawa ni. Mana nak bawa ni? Hai dah ya. Terima kasih. Mana bawa ni? Ada banyak. Banyak. Hai guys. Weh. Pukul 10 baru boleh ambil bike. Apa dah lambat gila, bising orang. Nak ambil bike ni ramai betul. Panas lah weh. Aku sempat agak mandi dulu. Tapi kena pakai lah semua lah. Nak tunjuk apa setiap bawa bib semua kena bawa. Compulsory katanya. Itulah. Hari ni race agak kau lah. Lari okey tau. Route untuk cycling dia tukar pula. Aduh, kau yang bukit. Aduh. Jadi korang tengok video aku nanti aku sempat agak rekod ada shoot 2-3 video kat bukit tu. Kan. Klasik tak habis lagi. Klasik naya weh. Naya. Aku jauh juga tau. Aku punya transition ni nak tukar nak keluar balik berlari nak keluar balik basikal jauh juga. Aku tengah-tengah. Mak dia panjang. Memang panjang. Itulah. Layarnya tapi best lah. Powerman ni korang kena join lah. Kena try power korang. Especially runner lah. Korang kena try. Nantilah aku buat satu vlog yang untuk powerman lah. Sebab ada orang DM tu kat aku, runner lah, semua runner. Dia minta tanya macam mana nak masuk powerman, apa basikal boleh tak boleh, kat kedai mana basikal jual murah yang custom. Nanti aku buat vlog lah. Kalau free sikit aku buat, memang aku nak buat lah vlog, nak share kat orang lah. Okay. And itulah, lagi lah aku update lagi. Aku buat conclusion lah untuk ni, aku nak untuk event ni. Okay. Ambil basikal tu. Mana basikal aku jauh pergi 3344. Nombor cantik weh. Sekarang baru 3318. Oh, depan ni. Ya, saya aku update lagi Panas lah. Okey. Dia suka rock dia lain macam tengok dekat kasi 20 tu. Okay guys, settle lah event. Alhamdulillah. Apa aku cakap? Tak tahu cakap apa, penat. Okay lah, aku punya official time 2 jam 1 minit tak silap aku. Dia orang lah tak dapat. Boleh lah 2 jam 1 minit. Sikit je nak Sabtu. Boleh lah, kira Sabtu juga tu kan. Cuma tu lah route yang basikal tu lah. Ada satu tempat tu aku tak tahu persen berapa. Dia punya roundabout tu dia sampai kau bukan berlawan arah. Dia kira kau boleh nampak belah sini macam mana cakap dia dua hala tapi kanan kiri sama tau. Macam mana cakap aku
cakap nanti kau tengok vlog lah. Tengok aku punya vlog. Tu sempat agak aku rekod. Di situ lah laju weh. Diorang cakap ada yang jatuh di situ. Tak tahu lah sebab aku tak masa time aku lalu start dia nampak orang jatuh. Tapi orang cakap jatuh dia Belanggar sebab jalan dia kecil. Jalan dia kecil dengan roundabout lagi. Aku set buat rekod cakap ni rest haram ni. Nanti kau tengok vlog aku, insyaAllah ada kot. Aku ada shoot kat situ video tadi. Mana dapat je aku shoot. Okay. Boleh kot. Apa yang cakap lah. Adalah nak cakap apa dah. Ni aku dah ambil basikal. And tengok lah. Aku pun fikir-fikir kat tahun depan macam nak masuk klasik balik ke. Dia fikir kat tadi kan. Kalau macam ni aku nak training balik masuk klasik lah. Tengok lah dulu. Tengok macam mana. Tapi rasa macam masuk klasik. Itulah. Kena awal lagi makhluk kan. Ya guys, aku pun nak sampai kereta ni. Sekejap. Lepas ni event aku bulan depan, bulan 7 ada satu event. And sekarang aku tak target banyak event lah. Sebab aku nak kumpul mileage untuk Standard Chartered. Tahun depan ada satu event 30 km. Mana event tu aku lupa lah. Ada satu event lah. Lepas tu bulan 8 banyak lah. 8, 9, lepas tu Chartered lah. Okay. Korang thank you lah korang yang support aku. Aku appreciate sangat-sangat kat vlog aku yang tak seberapa ni. And your shirt. Itulah. Aku pun tak sangka ramai kat yang tanya-tanya vlog mana kan. And subscriber aku ada DM semua. And aku pun tahu nak cakap apa. Sebab yelah kadang aku ni sibuk sikit nak buat vlog semua. Dengan macam aku cakap tu lah, komitmen family semua kan. Yelah, panas lah, perlu lah haru. Ya guys, insyaAllah vlog nanti lah aku nak edit sikit. Sebab edit yang vlog kasut Bimai tu aku tak buat lagi. Tapi aku dah shoot lah kasut Bimai tu. Dah dekat, sebab dah nak dekat 100 km kan. Nanti aku dah review lah kasut tu. Aku tak edit lagi dia punya video. Itulah, panas weh, perlu ni. Ya, aku gerak dulu. Nanti korang support aku. Kalau korang suka video ni, korang tekan butang like, jangan lupa share. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kalau apa-apa, korang komen. InsyaAllah ada vlog untuk Powerman. And ada vlog juga Powerman, macam mana nak join Powerman. Ada kat event Powerman ni untuk orang kaya-kaya je. Okay. So korang stay tune lah. InsyaAllah vlog akan keluar. Gerak dulu. Assalamualaikum.